ramai yang tanya macam mana nak buat cat ni. Kedai-kedai dah ada, kedai memang berminat, tapi macam mana kita nak gunakan mesin ni? Kita akan supply dengan aerosol can yang kosong. Jadi anda boleh terus pancuh cat menggunakan kita punya color to go system, mengikut formula. Setelah siap pancuhan, terus saja anda tuangkan pancuhan cat tadi ke dalam kanister. Sebelum itu, kanister mestilah dicucuk masuk ke dalam atas aerosol can. Jadi daripada situ kita akan terus masukkan sahaja. Mesin ini mestilah disambung dengan kita punya kompresor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda semua mesti dah ada kompresor. Jika tak ada, boleh dapatkan. Terus gunakan sahaja dan dia akan pump cat masuk ke dalam aerosol can. Dah siap dah kita punya proses untuk sediakan watercolor punya aerosol can. Kita jumpa lagi guys.